Okey, mari kita mulakan. Selamat pagi. Saya mengucapkan kepada juri-juri, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurul Fatihah Minta Arifin. Saya dari Sekolah AKKC Chonghua Barat. Tajuk cerita saya anak dan kura-kura. Pada satu hari anak ternampak kura-kura berjalan perlahan. Anak berkata, "Kura-kura, kenapa kamu jalan sangat perlahan?" Kura-kura berkata, "Saya memang jalan sangat perlahan, tetapi saya tidak berputus asa." Anak ketawa dan dia mengajak kura-kura berlomba lari. Kura-kura berkata, "Baiklah, saya akan cuba." Kura-kura bersetuju. Berlomba lari pun bermula. Anak berkata, "Saya akan lari sepentas kilat." Anak berlarinya sangat laju. Kura-kura berjalannya sangat perlahan, tetapi dia tidak berhenti. Pertengahan jalan, anak berhenti. Anak berehat dan dia berkata, "Kura-kura kan masih jauh di belakang. Saya boleh rehat sekejap." Tiba-tiba dia tertidur. Kura-kura terus jalan hingga ke barisan penamat. Kura-kura berkata, "Ye, saya sudah sampai." Anak masih terjaga tidurnya. Anak berkata, "Alamak, saya sudah lambat." Anak berjanji tidak akan sombong lagi. Pelajarannya, kita perlu rajin, kita tidak sombong.